Jika anda nak tahu selain food review atau produk review saya, korang boleh manfaatkan 5 butang dekat kopi saya. Hidup ini guys, janganlah dengki dengan hidup orang lain. Jangan iri hati dengan orang lain. Jangan sakit hati dengan orang lain. Jangan ada niat jahat pada orang lain. Semuanya akan berbalik kepada kita. Balasannya tetap ada. Kalau bukan di dunia, tapi di akhirat. Dan juga jangan bangga nak ambil hak orang lain. So kepada siapa dekat luar sana, inginlah nak buat jahat kepada seseorang, fikirlah 2 kali. Apa yang kita buat atau apa yang kita cakap itu akan berbalik kepada kita. Untuk saya lah, buanglah orang yang toksik dalam circle kita. Circle kita buang orang toksik. Yang kedua, letak sentiasa benda positif di dalam hidup kita. Letak satu amalan dan tanam dalam hidup kita yang kita ni nak rasa tenang dan kita ni nak jalani hidup ni yang biasa tanpa mengganggu orang lain. So yang belum follow saya, korang boleh follow saya, manfaatkan 5 butang. Selalu stay positif.